Siapa yang lihat video ni tapi masih lagi melakukan dosa yang sama pada bulan Ramadan akan datang, dia adalah orang yang sangat rugi. Ya, sangat rugi. Bayangkan, kita tergolong dalam doa malaikat tapi bukan untuk kebaikan. Ianya adalah untuk kecelakaan. Na'uzubillah min zalik. Ketika baginda Rasulullah SAW naik ke mimbar, baginda menyebut amin, amin, amin. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa kamu katakan amin?" Maka Rasulullah menjawab, "Jibril alaihissalam telah datang kepada aku." Lalu dia, Jibril, berkata, "Barang siapa yang bertemu dengan bulan Ramadan tetapi tidak diampunkan baginya, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka serta jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala." Allahu akbar. Maka aku menyatakan amin. Allahu akbar. Malaikat Jibril yang berdoa, Rasulullah yang mengaminkan doa ini. Ramadan, bulan yang penuh rahmat, keampunan dan kebebasan daripada api neraka. Tapi ada orang sebelum Ramadan tak solat, dalam Ramadan masih lagi tinggalkan solat, lepas Ramadan tetap sama. Sebelum Ramadan malas beribadah, dalam Ramadan sambil lewa, lepas Ramadan makin jauh. Anda Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terakhir kita. Jangan biarkan Ramadan berlalu tanpa perubahan. Tingkatkan ibadah. Mohon keampunan Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya. Kita pasang niat dari sekarang. Kita nak masuk Ramadan dengan hati yang bersedia dan keluar daripadanya dengan dosa-dosa yang telah diampunkan. Ya Allah, keluarkan kami daripada Ramadan ini dalam keadaan bersih seperti mana bayi yang baru dilahirkan. Jadikan Ramadan kali ini terbaik dalam hidup kami.